Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dihormati tuan pengurusi barisan Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesihatan, malah nikmat kehidupan pada pagi ini sehingga dapat sama-sama kita hadir ke surau dan dapat kita menyempurnakan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita telah mulakan hari kita ini dengan permulaan yang cukup baik. Maka diharapkan mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita juga ditutup dengan kehidupan yang baik. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang cemerlang pada permulaannya maka akan cemerlang pada akhirnya. Walaupun kata-kata hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari ini merujuk kepada cemerlang ketaatan di dunia, dia akan cemerlang di akhirat dalam arti kata syurga. Tapi boleh juga kita sesuaikan dengan tindak tanduk kita di dunia. Mudah-mudahan bila kita mulakan sesuatu itu dengan baik, maka mudah-mudahan insya-Allah ia merupakan petunjuk juga kepada penutup yang baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah dalam kesempatan yang ada pada pagi ini kita akan membincangkan, menghuraikan beberapa lagi nama yang termasuk dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, yang sempurna. Mudah-mudahan insya-Allah dengan huraian-huraian ini makin membawa kita untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara pokok, perkara asas dalam kehidupan kita ini adalah kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah ataupun asluddin ma'rifatullah. Perkara pokok dalam agama itu adalah kenal Allah. Jadi nama yang kita nak bincangkan pada pagi ini bermula dengan nama yang ke-37, iaitu Al-Ali. Al-Aliyu. Nama Al-Aliyu ini terdapat dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dan uniknya Allah gandingkan nama Al-Aliyu itu dengan Al-Kabir. Sebagai contoh dalam surah An-Nisa, Allah berfirman ayat 34, Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu aliyan kabira, digandingkan dengan kabir. Begitu juga surah Al-Mu'min ayat 12, Allah Ta'ala firman fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Soal hukum hakam apa semua itu milik Allah yang sifatnya Al-Ali, maha tinggi, Al-Kabir, maha besar. Begitu juga surah Al-Hajj ayat 62, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu dialah yang Al-Ali, maha tinggi, Al-Kabir, maha besar. Allah gandingkan kedua-dua nama ini dalam banyak tempat. Walaupun di tempat yang lain Allah gandingkan dengan nama yang lain. Baik, Al-Ali ataupun kita terjemah sebagai yang maha tinggi, kerana dia berasal daripada perkataan ulu. Uluun maknanya tinggi, mengatasi. Baik, cuma maha tinggi Allah Ta'ala ini tidak merujuk kepada tempat.
atau jihah. Tidak. Dia merujuk kepada maqam. Maha tinggi Allah Ta'ala itu dari sudut maqam. Dan tak dapat kita nak bayangkan, gambarkan bagaimana maha tingginya maqam Allah Ta'ala, darjat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita bayangkan, berarti kita menghadkan. Sedangkan maha tingginya Allah Ta'ala itu sifatnya mutlak. Mutlak maknanya tidak ada yang mengatasi dan tidak ada hadnya. Jadi bila kita fikir, bila kita bayangkan tingginya darjat itu, kita akan bayangkan sesuatu yang dalam had lingkungan ilmu kita, pengetahuan kita, sesuatu yang pernah kita lihat. Jadi kita telah hadkan ketinggian Allah, maka oleh kerana itu kita tak boleh menggambarkan, membayangkan ketinggian Allah. Jadi maha tingginya Allah ini diukur dari sudut darjat ataupun maqam, bukannya jihah ataupun kedudukan atau tempat. Baik. Maha tingginya Allah Ta'ala ini menunjukkan tiada makhluk yang mengatasi ketinggian Allah. Biarpun makhluk itu punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, tetapi tidak mengatasi ketinggian Allah. Sebab itu bila kita beriman dengan nama Allah Al-Aliyyu, maka Allah itulah yang paling tinggi. Sebab itu Allah, kenapa? Kerana Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah adalah penguasa, pentadbir, pencipta alam ini. Maka Allah lah yang maha tinggi. Dan bila kita beriman Allah Ta'ala maha tinggi, maka setiap yang datang daripada Allah itu juga datang dalam membawa kemuliaan dan ketinggian Allah. Tidak mencacat, mencederakan. Termasuklah yang kita sebut sebagai Al-Quran. Al-Quran menggambarkan ketinggian Allah, kalam Allah. Oleh kerana Allah maha tinggi, maka Al-Quran itu menunjukkan sifat ketinggian itu. Bahasa, balaghah, sehingga tidak dapat orang mencipta seumpama Al-Quran. Apatah lagi nak mengatasi ketinggian bahasa Al-Quran itu. Baik. Jadi tinggi di sini bukanlah tinggi dalam arti kata yang konkret, tetapi abstrak, maknawi, yang kita tak nampak. Cuma kita wajib beriman Allah Ta'ala itu maha tinggi. Tiada yang mengatasi ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dan tertinggilah ia, yakni Allah setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan itu. Jadi maha tingginya Allah. Baik. Antara fadilat dan kelebihan nama Allah Al-Aliyyu ini untuk kita memperolehi keyakinan. Maknanya orang yang ada perasaan was-was dan sebagainya, boleh dia beramal dengan nama Allah Ya Ali. Ya Ali itu Allah. Nanti kita Ya Ali itu, kita bila orang ada berzikir begitu, kita ingat dia Syiah pula, semua Ali, Ali, Ali kan. Ya Ali itu dia sebut itu Allah Ta'ala. Jadi jangan kita salah fahamlah, ya. Ataupun kita boleh sebut, membaca ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya nama Allah Al-Ali. Baik. Seterusnya nama Allah yang ke-38 Al-Kabir. Al-Kabir ni maha besar. Apa makna maha besar? Dia ada 3 nama yang lebih kurang sama. Al-Kabir, Al-Azim, Al-Jalil. Tiga-tiga Allah, tiga-tiga nama ni membawa makna kebesaran dan keagungan. Cuma ulama dia cuba beza-bezakan. Kalau Al-Azim merujuk kepada zat dan sifat Allah Ta'ala sekaligus. Agung kita terjemah. Al-Kabir kita terjemah sebagai maha besar, merujuk kepada zat Allah. Manakala Al-Jalil merujuk pada keagungan sifat Allah. Al-Jalil. Baik, kita nak bincang Al-Kabir. Ada orang tanya, bagaimana kita nak tahu kebesaran? Kita sebut Allah maha besar, bagaimana kita nak tahu besar tu? Satu, seperti mana kita bincang Al-Ali,
Memang sifat-sifat Allah itu tidak dapat diketahui kaifiatnya ataupun dibayangkan bentuknya, memang tak boleh. Sebab kita tak mampu, akal kita tak mampu. Dan cuma ulama meletakkan garis panduan bagaimana kita nak merasai kebesaran Allah, iaitu dengan melihat kepada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dalam mencipta alam yang sebegini besar, sebegini luas. Tuan-tuan, kita alam ini pun kita tak mampu mengukurnya, luas dan besarnya alam ini, apatah lagi Allah. Karena alam ini, alam yang ada sekarang ni, kalau kita tengok pandangan ulama atau saintis lah, dia kata mereka tidak mampu menghadkan sampai mana alam ni, hujungnya di mana. Yang mampu mereka tentukan adalah sejauh mana masih lagi ada planet. Mereka boleh kata sejauh 3,000 tahun perjalanan cahaya itu masih ada planet sana. Maknanya mereka tak mampu hadkan. Bayangkan, makhluk ini pun kita tak mampu melihat kebesarannya, saiznya, apatah lagi Allah yang mencipta makhluk. Jadi memang kita tak akan mampu untuk melihat, untuk menggambarkan kebesaran Allah. Tapi dengan melihat kekuasaan Allah mencipta alam ini, sudah mampu mendatangkan perasaan maha besarnya Allah Ta'ala. Baik, dalam Al-Quran seperti yang saya sebut tadi, banyak tempat digandingkan antara Al-Ali dan Al-Kabir, maha tinggi, maha besar, membawa makna kesempurnaan Allah Ta'ala. Satu dari sudut maqamnya tinggi, yang kedua dari sudut zat Allah Ta'ala itu maha besar, sempurna, maha tinggi, maha besar. Maknanya, tuan-tuan, dalam solat, dalam solat banyak kita sebut nama Allah Al-Kabir ini, cuma kita sebut dalam bentuk isim tafdil, akbar, lebih besar, maha besar dalam solat itu. Sebab kita nak menghadirkan dalam hati kita kebesaran Allah Ta'ala itu, dan kita nak mengeluarkan selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu, walaupun hati kita ada ketikanya kagum, tertarik dengan sesuatu, tetapi hakikatnya apa yang kita kagumi itu, dia masih lagi dalam arti kata makhluk yang punya kelemahan, kuasa yang terhad, kemampuan yang terhad, terbatas, lemah. Yang maha besarnya adalah Allah Ta'ala. Selagi mana solat seseorang itu tak mampu menghadirkan kebesaran Allah itu, maka solat tadi dia tidak jadi fokus, tidak terasalah hadir perasaan khusyuk itu. Khusyuk hati ini dia jadi tenang, tunduk, patuh, kerendahan hati. Kan makna khusyuk ada 4. Pertama, ketenangan, hati itu jadi tenang masa solat. Yang kedua, kerendahan. Rendah tu maknanya kita rasalah betapa hinanya kita. Perbuatan dalam solat tu sendiri pun menampakkan betapa rendahnya kita. Kita sujud sebagainya. Yang ketiga, ketundukan ataupun kepatuhan. Kita solat itu tanda kita patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Ada 4, satu lagi saya tak ingat. Tapi dengan kita menghadirkan perasaan kebesaran Allah Ta'ala itu, barulah datang perasaan khusyuk. Oleh kerana itu disebut berkali-kali dalam solat lafaz akbar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita buang rasa kagum, rasa besar, rasa kepada kebendaan makhluk dan sebagainya. Dalam Al-Quran, selain daripada digandingkan Al-Ali dengan Al-Kabir, yang maha tinggi dan maha besar, dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan kita supaya membesarkan Allah. Membesarkan Allah dalam arti kata memberikan penilaian yang selayaknya bagi Allah. Membesarkan Allah. Walaupun perintah ini ditujukan kepada Nabi SAW, namun kata ulama tafsir ia ditujukan kepada kita semua. Wa kabbirhu
takbira. Maka hendaklah engkau membesarkan Allah itu, memuliakannya dengan bersungguh-sungguh, selayak-layaknya bagi Allah. Dalam arti kata, kita meletakkan yang maha agung, maha besar tu Allah. Selain daripada Allah tu, tidak, dia ada kekurangan, ada kelemahan. Baik. Dalam ayat yang lain, surah Al-Jasiyah ayat 37, Allah Ta'ala firman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bagi Allah itulah keagungan, kekuasaan di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah Ta'ala itulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi inilah nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Jadi besarnya Allah Ta'ala itu tak dapat kita bayangkan, gambarkan, tapi cukuplah sekadar kita melihat kuasa Allah menciptakan alam yang begini besar, begini luas. Itu sudah menampakkan betapa maha besarnya Allah Ta'ala dan betapa kerdilnya kita. Kita mungkin lihat apa discovery, bagaimana ditunjukkan kita atas bumi ni, bila kita makin naik atas, satu, kita pun tak nampak. Naik atas lagi, rupa bumi itu pun tak nampak. Naik atas lagi, bumi itu sendiri pun tak nampak. Sedangkan di sana masih lagi banyak alam di luar sana, menunjukkan betapa kerdilnya kita, ya? Betapa kerdil, betapa hinanya kita ini, tak ada nilai. Sebab tu dalam hadis qudsi pun sebut, kalaulah manusia ni semua atas muka bumi ni serentak minta pada Allah, dan Allah kurniakan serentak semuanya, sedikit pun tak kurang daripada kekuasaan Allah. Sama juga kalau semua derhaka pada Allah, sikit pun tidak menjejaskan Allah Ta'ala. Dunia ni apa sangatlah kalau banding dengan planet yang ada di alam ini. Menunjukkan maha besarnya Allah Ta'ala. Rugilah siapa yang tidak mentaati Allah. Baik. Seterusnya, nama yang ke-39 adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz. Al-Hafiz datang daripada perkataan Hafiza, yahfazu, hifzan. Hafiza membawa makna menjaga. Apa makna menjaga? Ada dua makna. Allah yang maha menjaga, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensia-siakan sesuatu perkara atau perbuatan hambanya dengan sebab kelalaian dan terlupa. Pertama, Allah Ta'ala memelihara segala amalan kita. Kita kadang-kadang kita lupa memelihara ganjaran dan pahalanya. Kita sendiri tak ingat kita buat apa, termasuklah baik jahatnya, tapi sampai ke akhirat Allah akan balas. Allah akan balas. Satu pun di kalangan kejahatan, benda jahat yang kita buat tidak akan terlepas. Sama juga benda baik yang kita buat. Malah dalam Quran menceritakan ada di kalangan manusia ni, dia sendiri tak ingat apa dia buat ketika dibicarakan kepada Allah. Dia tak ingat. Dalam arti kata, kita pun tak pernah rekodkan benda tu, tapi di sisi Allah, Allah memelihara ganjaran ataupun dosa apa yang dia buat. Kecuali kalau dia minta ampun pada Allah, selesai. Itu makna yang pertama, Allah memelihara segala kerja buat kita. Kita tak perlu rekod, tak perlu apa. Sampai masa nanti Allah akan tunjuk berapa pahalanya, berapa dosanya. Yang kedua, Allah Ta'ala maha memelihara, merujuk kepada Allah memelihara semua makhluknya daripada sifat kerosakan dan kecacatan. Hafiz, Allah lah sebaik-baik pemelihara. Sebab itulah Quran surah Yusuf ayat 64, kalau ayat ni dapat kita amalkan, bagus, iaitu fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dalam buat apa sahaja tindak tanduk kita, perbuatan kita, baca fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Surah Yusuf ayat 64, iaitu Allah lah sebaik-baik penjaga, dan Allah lah yang amat pengasih penyayang. Jadi ayat ini boleh kita baca sebagai amalan kita, doa kita, supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allah dah tetapkan
ajal dan kematian. Dan kadang-kadang bila belum sampai ajal dan kematiannya, Allah akan pelihara dia. Allah akan pelihara dia. Kadang-kadang kita tengok bagaimana budak yang jatuh bangunan beberapa tingkat tak mati, okay? Ada ketikanya jatuh satu tingkat dia mati. Dalam sebuah kenderaan dalam banyak-banyak semua terkorban kecuali seorang cedera ringan, kita kata, ataupun belum. Allah memelihara sesuai dengan ilmu Allah. Makna bila sampai ajal pada seorang, kok mana pun dia akan mati. Jangan kita anggap bila kita letakkan pemeliharaan kepada Allah Ta'ala itu tiba-tiba berlaku juga, maka kita kata seolah macam Allah tu tak jaga. Tidak. Allah memelihara sesuai dengan ilmu Allah. Dan pemeliharaan Allah itu sesuatu yang sukar kita nak duga. Ada kalanya luar daripada jangkauan kita, jangkauan ilmu kita. Sebagai contoh, bagaimana Allah Ta'ala nak memelihara agamanya dan nabinya. Macam sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita kata Allah ni memelihara, maha melihara, maka pastinya Allah Ta'ala akan pelihara nabi-nabi dia daripada sebarang, kita kata, kehinaan. Tak boleh tangkap lah bekas kita. Nabi Ibrahim, Namrud tak boleh tangkap dia. Kalau kita kata kita lah pemelihara, kita anggap begitu, terlepas semua sekali. Orang nak tangkap tak jumpa, tak nampak. Tapi Nabi Ibrahim tetap kena tangkap dan tetap kena bakar. Tapi pemeliharaan Allah ni luar biasa. Rupanya Allah aturkan sedemikian kerana itulah yang terbaik. Karena lepas api itu padam, Nabi Ibrahim masih lagi dalam keadaan yang tak terjejah apa-apa, maka lepas itu ramai yang masuk Islam, ramai yang ikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, beriman kepada Allah. Ini kita kata penjagaan Allah ni ada ketikanya luar daripada jangkauan akal kita. Kita duk rasa Allah jaga ni mesti selamat je. Tak kena ada. Ada ketikanya Allah menjaga kita dalam keadaan Allah timpakan musibah. Allah nak sedarkan kita. Kita naik kereta, kita baca doa, ataupun kita naik kereta terserah pada Allah Ta'ala, berlanggar juga umpamanya. Padahal kita dah doa pada Allah. Adakah Allah tak jaga kita? Allah menjaga kita dalam bentuk yang kita tak sangka. Ada perkara di situ yang Allah pelihara. Mungkin Allah Ta'ala nak sedarkan kita. Mungkin kita ni ada perkara salah yang Allah Ta'ala nak bagi kafarah. Jadi ini pemeliharaan Allah luar daripada jangkauan kita, jangkauan akal, ya. Jadi janganlah kita ingat bila Allah Ta'ala maha melihara tu langsung tak kena apa-apa kepada kita. Allah memelihara sesuai dengan ilmu Allah. Kalau Allah tahu seorang tu dengan cara dia sakit, dia akan selamat, Allah akan bagi dia sakit. Allah nak pelihara dia sesuatu yang lebih besar, iaitu azab pada hari akhirat. Di dunia dia sakit. Ada orang Allah pelihara lah betul, Allah bagi dia kesusahan, kemiskinan. Sebab Allah tahu dengan cara sedemikian hubungan dia dengan Allah tu terpelihara, ya? Dia akan jadi hamba yang taat. Ni kata pemeliharaan Allah ni sesuatu yang sukar kita nak jangkau. Cuma kita serah pada Allah Ta'ala. Sebab tu selalu kita baca doa bila kita keluar rumah ataupun kita duduk dengan keluarga kita, kita selalu baca doa, Allahumma inna nastaudi'uka wa nastahfizuka dinana wa anfusana wa azwajana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ini doa yang cukup baik. Ya Allah, aku tinggalkan, aku serahkan agama, diri, isteri, anak, harta benda, semua yang Engkau kurniakan pada aku ini di bawah pemeliharaanmu. Kita keluar rumah tu, kita baca doa sedemikian. Makna kita serah di bawah pemeliharaan Allah. Itulah pemeliharaan yang terbaik. Kenapa? Bila kita bincang nama Allah Al-Hafiz, Allah Maha Pemelihara, maka pergantungan manusia itu mestilah mutlaknya kepada Allah.
Kenapa sebut begitu? Kerana ada ketikanya kita bergantung kepada makhluk dalam kehidupan. Sebagai contoh, kita pasang alat keselamatan di rumah, kita pasang grill, maka kita anggap itu sudah memadai, boleh jaga kita daripada sebarang perompak, pencuri dan sebagainya. Sedangkan ada rumah yang lebih canggih alat keselamatannya, tapi masih lagi pencuri, perompak ni boleh masuk. Allah nak tunjuk sebenarnya bukan itulah yang memelihara, tetapi Allah yang memelihara. Ada ketikanya kalau kita katalah mungkin kita pasang juga ciri-ciri keselamatan rumah ni, yang tu ikhtiar dan usaha kita, pasang grill dan sebagainya. Perompak ni ada ketikanya dia nak merompak rumah tu, dia bukan biasanya dia akan melihat beberapa aspek. Rumah mana yang dia nak masuk, dia akan kaji ciri-ciri tu. Akhirnya last kali dia akan buat satu keputusan, rumah ni aku nak masuk. Semua itu tidak terkeluar daripada ilmu Allah. Ilmu Allah. Maknanya mungkin boleh berlaku dia dah pilih rumah kita, pilih rumah ni aku nak masuk, tapi lelah minit tak jadi kita masuk rumah sebelah, bagi contohkan. Ini pemeliharaan Allah yang kita luar daripada ilmu kita. Jadi kita letakkan sepenuh pergantungan kita itu adalah kepada Allah, sebab Allah itulah sebenar-benarnya hafiz. Bukan ikhtiar kita itu dengan pasang alat keselamatan dan sebagainya. Pergantungan tetap pada Allah. Baik. Dan selain daripada dua maksud itu, Al-Hafiz juga membawa makna Allah memelihara Al-Quran dan syariatnya. Allah memelihara Al-Quran dan syariatnya. Maknanya Al-Quran yang turun itu tidak akan mampu diselewengkan, diubah suai Al-Quran. Semenjak daripada Al-Quran diturunkan sampailah kepada kita hari ini, sebarang usaha untuk menyelewengkan satu huruf daripada Al-Quran itu pun dapat dikenal pasti. Jadi makna Hafiz juga adalah Allah memelihara Al-Quran dan agama yang Allah turunkan, yakni Islam. Al-Quran, syariat. Syariat Allah Ta'ala itu juga sifatnya memelihara. Sebagaimana Allah itu pemelihara, syariat yang Allah turunkan, undang-undang apa semua dalam kehidupan kita, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya juga tidak terkeluar daripada unsur pemeliharaan. Allah memelihara. Arti kata syariat ini menjaga kita. Sebab Allah tahu kelemahan dan kekuatan yang ada pada kita, maka Allah letaklah garis panduan sampai had mana kita boleh buat. Jangan melampaui had itu. Kalau kita melampaui had tersebut, kerosakan itu akan berlaku, mudaratnya balik kepada kita. Jadi agama itu sendiri sifatnya memelihara. Orang yang hidup beragama, ada penghayatan agama, orang ni akan terpelihara dunia dia dan juga akhiratnya. Sebab agama itu sendiri datang daripada Allah yang sifatnya adalah Hafiz, pemelihara. Baik. Banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang sifat Hafiz Allah Ta'ala itu. Antaranya surah Hud ayat 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku amat mengawal serta mengawas akan tiap-tiap sesuatu. Setiap perkara itu duduk di bawah pengawasan dan pemeliharaan Allah. Baik. Kemudian nama yang ke-40 di surah Amalan, nama Allah Hafiz ni, tuan-tuan boleh kita baca ayat tadi, Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Untuk terpelihara kita daripada sesuatu yang kita tak maulah. Baik. Kemudian nama yang ke-40 adalah Al-Muqit. Al-Muqit. Al-Muqit ni jarang sangat orang bincang dan jarang orang sebut. Apa makna Al-Muqit? Al-Muqit, mim qaf ya ta. Al-Muqit datang daripada perkataan qut. Qut adalah maksudnya makanan yang diperlukan oleh tubuh badan.
Al-Muqit maknanya Allah Ta'ala yang maha pemberi, mencukupkan keperluan tubuh manusia. Dia sudut makanan. Itu makna pertama. Makna yang kedua, Al-Muqit juga makna yang maha mencukupkan apa-apa keperluan makhluk. Itu Al-Muqit. Jadi ada dua, satu merujuk kepada makanan, yang kedua merujuk kepada sebarang keperluan hamba tadi. Sebab makanan bahasa Arab dipanggil qut. Qut ni adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi segala apa yang kita ambil sebagai keperluan tubuh ini, makanan, sepatutnya dia membawa kita ingat Allah. Sebab Allah Ta'ala lah yang mengurniakan kepada kita makanan tersebut. Walaupun kita mungkin beli daripada kedai, kita masak, tapi hakikatnya asal makanan itu Allah Ta'ala datang daripada Allah. Tumbuh-tumbuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, maka itu juga dengan kekuasaan Allah. Hujan yang Allah turunkan daripada benih yang tidak ada apa-apa, akhirnya jadi tumbuhan. Tumbuhan tu pula kita dapat dan kita olah jadikan makanan dan kita makan. Jadi asalnya setiap makanan itu daripada Allah. Binatang pun sama juga. Siapa yang berikan kehidupan pada binatang tersebut? Allah. Jadi segala makanan manusia ini datang daripada Allah yang bersifat Al-Muqit. Jadi lagi banyak kita makan, sepatutnya makin banyak mengingatkan kita kepada Allah. Baik. Al-Muqit juga kata para ulama merujuk kepada makanan rohani, makanan jasmani, makanan rohani, iaitu ketenangan, ilmu, kebahagiaan. Itu juga adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah hati kita ini sendiri itu, hati kita itu pun milik Allah. Maknanya hati kita milik Allah dalam arti kata Allah boleh membolak-balikkan hati tersebut. Perkataan qalb, qalb ni hatilah, kita tiba Melayunya hati, Arabnya jantung. Baik, hati itu sendiri, perkataan qalb maknanya dia bolak-balik, dia boleh berubah. Sebab Allah itu muqallibul qulub, Allah lah yang bolak-balikkan. Jadi soal ketenangan, soal kebahagiaan itu soal hati, soal hati. Maka ianya adalah kurniaan Allah Ta'ala. Ada sebab-sebab, jalan-jalan yang Allah letak untuk kita dapat ketenangan dan kebahagiaan. Cuma tenang bahagia itu hasilnya kurniaan Allah daripada cara ketaatan yang kita buat semasa hidup ini. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Muqit ini dalam Al-Quran ada pada surah An-Nisa ayat 58. Wa kadallahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Ta'ala itu mencukupkan atas setiap perkara. Ini dengan makna mencukupkan atas setiap perkara. Hebatnya Allah Ta'ala Al-Muqit ni tuan-tuan, mungkin kita nampak kita ikhtiar, kita keluar, kita cari kerja, kita dapat duit, kita beli. Cuba lihat binatang-binatang. Binatang-binatang itu yang dia tidak berakal sebagaimana kita. Pagi-pagi fikir tu fikir ni, dia bergerak je. Tapi akhirnya binatang tu sendiri dapat makanan dia. Siapa yang bagi? Allah. Sebab binatang ini Allah pandukan dia kepada sesuatu. Allah pandukan. Tak ada, maknanya kita tengok dalam keadaan biasa, binatang ni dia keluar je balik ada makanan. Burung keluar je balik ada makanan untuk anaknya. Ini kata Al-Muqit. Allah Ta'ala lah yang memberikan makanan. Baik, keperluan makhluk-makhluk ni. Jadi sepatutnya makhluk ini menyambut segala apa nikmat yang dia perolehi itu dengan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan yang terakhir untuk pagi ni adalah Al-Hasib. Nama Allah Al-Muqit ni tuan-tuan, bagi orang antara yang disebut oleh para ulama, bagi orang yang hidup susah, kesempitan hidup, dia boleh banyak berzikir, menyebut nama Allah Ya Muqit, sambil dia berdoa pada Allah agar dimurahkan rezekinya, ditampung keperluan kehidupannya.
di samping usahanya lah ya. Dan nama yang terakhir untuk pagi ni adalah Al-Hasib. 41, nama 41 itu Al-Hasib. Al-Hasib datang daripada perkataan hasiba, membawa makna mengira. Al-Hasib membawa makna Allah Ta'ala Maha Penghitung, pengira. Apa makna Maha Penghitung, pengira? Amalan kita lah, pahala-pahala dosa-dosa yang kita buat. Pada hari akhirat, semua amalan kita ini akan didatangkan, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya, lalu akan dibicarakan dan akhirnya akan ditentukan berapakah nilainya. Sikit ke banyak, kita semayang semua sama. Ada yang datang semua solat berjamaah subuh kan, datang awal lewat sikit tu pun ada nilai di sisi Allah. Tapi bila dikira sisi Allah, duduk saf sama, datang sama, tapi bila kira ke akhirat akan berbeza pahala. Yang akan menentukan adalah Allah. Allah yang Maha mengetahui. Ini maknanya hasib. Allah Ta'ala yang tentukan berapa layak kita dapat ganjaran daripada amalan yang kita lakukan. Jadi Allah Maha mengetahuilah. Sebab dalam kita melakukan amalan ni, selalu saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita beramal bukan sekadar nak melepaskan daripada kewajipan, tapi kita buat sesuatu amalan supaya amalan itu ada nilai pada akhirat kelak dan dapat membantu kita. Kita buat sesuatu amalan supaya Allah terima amalan itu dan ianya ada nilai, dapat membantu kita pada hari akhirat. Mungkin kita ni kadang-kadang kita sekadar buat lepas wajib je. Kita sembahyang, dah sembahyang. Padahal kita buat semua amalan, tak kira lah, bukan sekadar sembahyang, kerja kita, semua sekalipun kita harapkan ia dapat membantu kita di akhirat. Dan arti kata ianya Allah terima. Kalau Allah tak terima, tak ada apa dah amalan tu. Yang kedua, ada nilai. Sebab bila nak ditimbang atas mizan ni, semua amalan itu dijisimkan dan ada beratnya. Timbang amalan ni setelah dibicarakan. Jadi perbicaraan itu adalah saringan kepada amalan kita. Mana satu terima, mana satu tak terima. Kalau tak terima, awal lagi dah tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kalau terima, Allah Ta'ala akan tentukan pula berapa nilainya. Sebab tu dalam hadis yang sahih, ada orang sembahyang dapat separuh daripada pahala, ada yang dapat 70% daripada pahala, ada yang dapat 30% daripada pahala. Kalau sembahyang kita kata sembahyang jemaah 27 kali ganda, tengoklah berbeza-beza setiap orang. Siapa yang hitung itu? Allah. Allah yang akan tentukan berapa nilai pahalanya. Jadi akhir sekali dengan nilai yang terkumpul itu barulah ditimbang di atas mizan. Dengan nilai dosa yang terkumpul itu barulah ditimbang di atas mizan dan dilihat mana yang lebih berat. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita beramal ni ada dua syarat yang penting supaya amal kita tu Allah terima. Pertama, permulaannya. Yang kedua, akhirnya. Permulaan amalan itu adalah merujuk kepada niatlah. Niat tu mesti lillahi ta'ala. Mesti. Ada orang kata boleh tak benda lain? Tak, dia mesti lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala ni macam mana? Adakah kita aku buat kerja ni kerana Allah? Bagaimana kerana Allah tu? Bagaimana kita nak tahu, nak hadirkan kerana Allah tu bagaimana? Jadi disuruh oleh para ulama, salah satu daripada tiga perkara kan? Kalau kita niat salah satu daripada tiga perkara ni, dikira lillah ta'ala. Iaitu yang pertama, kita buat sesuatu itu kerana kita takut azab Allah, itu lillah ta'ala. Kenapa tutup aurat? Karena kalau aku tak tutup aurat, banyak dalam hadis ceritakan tentang azab. Untuk aku takut kena azab, aku tutup aurat. Aku tak mencuri. Kenapa? Walaupun ramai orang curi ni, aku tak curi kerana aku takut azab. Orang yang demikian, dia takutkan Allah Ta'ala. Baik, itu lillah ta'ala. Ataupun yang kedua, kerana nakkan pahala. Kenapa sembahyang di surau? Jemaah, kenapa tak sembahyang kat rumah? Sebab sembahyang dekat surau ini
lebih pahala. Dia dapat ganjaran itu, ganjaran. Ini juga lillahi ta'ala. Ataupun yang ketiga, kerana perintah Allah. Perintah Allah, tanggungjawab aku. Allah perintahkan, Allah tetapkan. Allah dan Rasul dah tetapkan. Kenapa kita kerja pagi ni? Kerana ya Allah, tanggungjawab aku untuk cari nafkah. Allah dah tetapkan aku sebagai suami, tanggungjawab aku nak cari nafkah, maka aku keluar. Itu lillah. Kita kaitkan dengan perintah Allah. Tapi itu saja tak memadai. Kena tengok pula sampai di akhir amalan tersebut. Akhir amalan itu merujuk kepada kesempurnaan amalan tersebut, menepati syariat. Barulah ia dikira sebagai amalan yang Allah terima. Kalau kita niat elok pun, tapi masa bekerja kita buat perkara-perkara mungkar, tak dapat juga apa-apa. Jadi dilihat sehinggalah akhir amalan tersebut, dalam arti kata melihat kesempurnaan satu-satu amalan. Kesempurnaan satu amalan tu mesti merujuk kepada syariat lah, bukan akal kita yang pandai-pandai tentukan sempurna ataupun tidak. Syariat tu ada garis panduan dalam agama. Jadi barulah nanti amalan kita itu ada nilai. Allah yang akan beri nilai, bukan kita dah. Sebab itu diceritakan pada hari akhirat ada orang yang banyak catatan kejahatannya, tapi Allah Ta'ala ampunkan. Dalam arti kata catatan kejahatan tu habis, dan dia sikit catatan kebaikan dia, tapi Allah bagi nilai yang besar. Akhirnya dia selamat daripada neraka. Sebab tu wakafa bi rabbika hasiba. Cukuplah Tuhanmu itu sebagai penghitung kepada dirimu. Maknanya cukuplah Allah yang mengira semua yang kita buat. Baik. Jadi itu maknanya hasib. Allah Ta'ala mengira segala bentuk amalan, pahala, dosa yang kita buat pada hari akhirat. Dan di sana ada makna yang kedua. Al-hasib juga bermakna Allah Ta'ala, semua yang Allah cipta di makhluk ini dengan kadar yang telah ditentukan. Mengira jugalah. Allah ciptakan pokok, bilangannya telah ditetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Mauzun telah ditetapkan. Kadar air hujan yang turun, udara yang semuanya dengan kiraan Allah. Maknanya tak ada dalam arti kata Allah buat benda tu tanpa ada had, tanpa ada timbangan, tanpa ada kiraan. Allah dah kirakan semua sekali. Tapi bila manusia ni dia tamak, pokok dia ambil lebih daripada keperluan dia tebang, maka berlakulah kerosakan. Sedangkan Allah jadikan itu dah cukup cantik untuk keperluan hidup manusia. Itu juga dalam arti kata makna al-hasib. Jadi pagi ni kita bincang alhamdulillah 5 nama. InsyaAllah saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk nama yang akan datang, kita bincangkan pula Al-Jalil. Al-Jalil, Al-Jalil, Al-Azim, Al-Kabir. Iaitu kita dah sebut ada 3 nama yang lebih kurang sama maknanya, tapi berbeza dari sudut hakikatnya. Jadi tuan-tuan, saya bukalah kalau ada sebarang persoalan. Saya minta maaf sesama pagi ni. Kalau ada sebarang, janganlah persoalan. Baik, kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapat menambahkan lagi ilmu kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, menambahkan lagi keyakinan dalam segala amal ketaatan yang kita lakukan seharian, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita daripada bergantung kepada makhluk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu